Malaysia dan Huawei umum besar-besaran tarik balik esoknya. Apa sebenarnya yang berlaku? Beberapa hari lalu, Timbalan Menteri Komunikasi Umum Malaysia akan jadi negara pertama guna pelayan AI berskala besar dari Huawei. Katanya 3,000 unit pelayan Huawei akan digunakan menjelang 2026. Namun, kenyataan itu ditarik balik keesokan harinya tanpa penjelasan. Huawei pula menyatakan mereka belum jual apa-apa chip kepada Malaysia. Apa yang berlaku sebenarnya ni? Amerika Syarikat terus beri perhatian. US memang sejak dulu cuba halang pengaruh teknologi China, terutamanya Huawei. Pengumuman Malaysia tu mencetuskan kebimbangan sebab ia dilihat membuka ruang kepada pengaruh AI China di Asia Tenggara. Malah, penasihat kepada Donald Trump turut memberi komen bahawa sistem AI China kini mula masuk ke negara lain. Kenapa Malaysia buat U-turn? Tiada sebab rasmi diberikan, tetapi kemungkinan besar tekanan geopolitik dan sensitiviti hubungan dengan US jadi faktor. Ketika US sedang giat nak sebarkan chip buatan mereka ke rantau Teluk dan Asia, mereka juga mahu negara seperti Malaysia ikut pilihan mereka dan bukannya pilih China. Isu lain yang lebih besar adalah berkaitan dengan perebutan kuasa AI dunia. Perkara ni bukan sekadar soal chip AI. Ia mencerminkan perebutan kuasa antara China dan Amerika dengan negara seperti Malaysia berada di tengah-tengah. Malaysia ingin majukan sektor digital, tetapi dalam masa yang sama perlu berhati-hati agar tak mengundang tekanan antarabangsa.